Hello dan salam sejahtera. Hari ini kami akan menerangkan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara ialah keadaan di mana udara dicemari oleh bahan-bahan berbahaya seperti asap, gas beracun dan habuk. Masalah ini semakin serius pada masa kini dan memberi kesan kepada manusia serta alam sekitar. Selain itu, pembakaran terbuka juga menjadi faktor penting. Contohnya, aktiviti membakar sampah, daun kering dan hutan. Asap yang dihasilkan bukan sahaja mencemarkan udara, malah boleh menyebabkan jerebu yang menjejaskan penglihatan. Keadaan ini boleh menjadi lebih teruk jika berlaku dalam skala besar seperti kebakaran hutan. Salah satu faktor utama pencemaran udara ialah asap kenderaan. Pada zaman sekarang, bilangan kenderaan semakin meningkat terutamanya di bandar. Asap daripada kenderaan mengandungi gas berbahaya seperti karbon monoksida yang boleh mencemarkan udara. Semakin banyak kenderaan digunakan, semakin tinggi tahap pencemaran udara. Pencemaran udara memberi kesan buruk kepada kesihatan manusia. Antara kesannya ialah batuk, sesak nafas, sakit tekak dan penyakit asma. Golongan yang paling terjejas ialah kanak-kanak dan warga emas kerana sistem pernafasan mereka lebih sensitif. Jika berterusan, ia boleh menyebabkan penyakit yang lebih serius. Selain kesihatan, pencemaran udara juga memberi kesan kepada alam sekitar. Contohnya, berlakunya jerebu yang boleh mengurangkan jarak penglihatan dan mengganggu aktiviti harian. Selain itu, pencemaran udara juga menyumbang kepada pemanasan global yang menyebabkan suhu bumi meningkat. Keadaan ini boleh memberi kesan kepada cuaca dan kehidupan makhluk di bumi. Salah satu cara untuk mengurangkan pencemaran udara ialah dengan mengurangkan penggunaan kenderaan diesel. Hal ini kerana kenderaan diesel menghasilkan asap tebal dan gas berbahaya yang boleh mencemarkan udara. Seterusnya, kita perlu mengelakkan pembakaran terbuka seperti membakar sampah atau daun kering kerana ia menghasilkan asap yang banyak. Asap ini boleh mencemarkan udara dan memberi kesan kepada kesihatan. Penggunaan pengangkutan awam juga dapat membantu mengurangkan pencemaran udara. Dengan mengurangkan jumlah kenderaan di jalan raya, pelepasan asap juga akan dapat dikurangkan. Selain itu, kita boleh menjimatkan penggunaan elektrik kerana penghasilan elektrik boleh menghasilkan pencemaran udara. Akhir sekali, amalan kita semula juga penting untuk mengurangkan pencemaran udara. Dengan mengitas semula, kita dapat mengurangkan sisa, seterusnya mengurangkan pencemaran.